Aku memang respect dengan kakak yang akan datang. Dia orang pertama datang waktu kita susah. Dalam banyak-banyak kakak aku, yang akan tolong waktu aku susah, siapa? Kak Lydia. Tahu tak? Kenapa pula aku sedih pula cakap pasal Kak ni? Sebabnya dia pun tak senang. Aku cakap korang, ini cerita bukan sekarang kan. Bukan cerita waktu aku dah kaya ke tak. Waktu dia kerja dekat Maybank dulu, dia pun kerja Maybank. Kak KM tak kerja. Okay, Kak KM masa tu dah kahwin tapi kita suri rumah. Lepas tu kita nak balik kampung kan. Abang Maman niaga yang biasa je lah. Kita bukan orang kaya, tak ada. Bila aku susah kan, orang pertama yang tolong aku Kak Lydia. Tu sebab apa je yang jadi dekat dia, aku takkan diam. Mesti aku tolong dia. Sebab itulah aku tak peduli apa orang cakap pasal dia pun. Tapi orang tak tahu dia punya pure love dia tu. Dia sebenarnya memang menjaga adik-beradik dia juga sebenarnya. Tapi yang orang lain aku tak tahulah. Aku tahu dia jaga aku je. Kita tak ada duit nak pergi balik kampung masa tu. Semua adik-beradik nak balik kampung je. Abang Maman tayar kereta pecah. So Kak M cakap dengan Kak Lydia, sayang tak boleh balik akal. Tayar kereta pecah ni. Dia pun tak ada duit. Kerja Maybank berapa gaji kau? 20 tahun dulu gaji RM1,200. Nak tukar tayar kereta. Dia pun ada komitmen dia nak anak hantar kat orang, bela, jaga bayar kat orang bagi. Dia nak bayar rumah, nak bayar kereta, semualah. Kau tahu apa dia buat? Benda tu sampai aku mati pun aku takkan boleh lupa. Dia cabut rantai yang dia pakai tu tahu. Aku betul-betul respect dengan Kak Lydia ni. Dia ni, satu perangai dia, dia tak takut susah. Aku cakap kau, dia cabut, dia buka daripada leher dia tu. Menangis aku masa tu. Dia cabut rantai dia, dia bagi, sayang kau pergi pajak sayang. Dia cakap tu, bagi Maman duit, pergi tukar tayar, kita balik kampung sama-sama. Ya Allah, masa tu kan. Tapi sampai sudah kan, kita tak dapat nak tebus balik pun rantai tu. Sebab aku tak ada duit langsung. Faham tak? Tak ada duit, kosong. Betul-betul suri rumah yang tak bekerja. Abang Maman niaga yang ada orang adalah duit, tak ada orang tak adalah duit. Dia macam tu. So aku memang betul-betul memang terhutang budi lah. Walaupun kita dah senang sekarang kan, Kak M tetap rasa aku tak boleh buat apa yang dia buat. Katakanlah aku tengah susah juga, tapi katakan Kak Lydia tu tengah susah, aku rasa aku takkan buka gelang yang aku pakai untuk pergi lebur, untuk pergi pajak gadai, untuk bagi dia duit. Aku rasa aku takkan boleh buat macam tu. Takkan. Tapi Kak Lydia, itu perangai dia. Dia langsung tak kedekut. Sampai sekarang tak pernah ungkit pun. Tu satu perangai Kak Lydia yang korang tak tahu. Aku tetap respect dia.